Korang tahu tak yang Nabi pernah bersumpah, siapa yang berdoa dengan doa ni, nescaya Allah pasti akan makbulkan. Ramai orang Islam yang tak pernah dengar pun pasal doa ni. Padahal hadis ni sahih. Tercatat dalam 4 kitab sunan, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Satu hari, Nabi Muhammad SAW terdengar seorang sahabat berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan persaksianku bahawa engkaulah Allah, tiada Tuhan selain engkau, yang Maha Esa, tempat segala makhluk bergantung harap, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada apa-apa pun yang menyamainya. Lepas je dengar doa tu kan, Nabi terus bersumpah, demi Allah yang nyawaku di tangannya, dia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Bila diseru dengan nama tu, Allah pasti akan menjawab. Bila diminta dengannya, Allah pasti memberi. Dalam riwayat Abu Daud, doa ni dibaca selepas tahiyat akhir sebelum salam. Tapi majoriti ulama berpendapat kita boleh baca bila-bila masa kita nak berdoa. Save video ni, hafal doa ni, baca setiap kali kita minta sesuatu pada Allah, insya-Allah dimakbulkan. Tapi kena ingat, usahakan juga untuk jauhi perkara-perkara yang menghalang doa.